Menerusi perkongsian Cosmo online di laman TikTok rasmi mereka, sebuah rakaman video ketika ibu kepada mangsa wanita yang dikelak oleh suaminya beberapa hari lalu. Dalam rakaman tersebut, ibu arwah ada mendedahkan bahawa menantunya melarang arwah isterinya untuk bertemu dengan ahli keluarganya sejak Ramadan lalu. Walau bagaimanapun, wanita itu nekat menemui arwah anaknya di luar pengetahuan menantunya dan kali terakhir bertemu dengan arwah anaknya beberapa hari lalu. Namun, wanita itu turut meluahkan ada perasaan yang tidak kena di hatinya terhadap arwah anaknya. Tularnya perkongsian ini telah meraih perhatian para netizen. Menjengah di ruangan komen, pelbagai reaksi diberikan oleh netizen mengenai perkongsian tersebut. Tanpa membuang masa, mari saksikan video ini. Dia tak benarkan anak cik jumpa mak, bapa, adik, beradik, saudara mara jangan dekat. Jadinya, ini betul ni cik cakap. Jadi saya tak ada masalah. Anak saya nak jumpa saya. Setiap bulan puasa tu, saya pergi rem. Hari tu sebelum dia mati tu, saya dapat jumpa dia 3 hari lepas. Lepas tu hari dia nak kena bunuh tu petang tu, dia panggil saya datang rem ambil beras daripada Thailand. Dia beli beras, dia jalan, dia tak ada anak kan, dia jalan dia. Masa sebulan tu yang cik ingat ni tuan Mukilan timak ya kalau tuan anak macam mana perasaan anak kita. Cik rasa anak aku akan mati, anak aku akan mati, itu je. Malam tu cik cakap macam itu, bapak dia, bang, percaya dia ni, kita sesuatu malam. Kalau awak tak percaya, awak kan tengok. Malam tu yang lain, dia dah bunuh dah siang tu. Jadi cik tak ada, masa tu cik tenang hati, Tuhan bagi cik kuat tau. Tak ada tombang, tak ada. Kalau tak tanyalah saudara lelaki cik. Kalau cik tersentak sikit, jatuh. Tak ingat apa-apa dah. Hari tu Tuhan punya terlebih memberi cik segar je. Satu hari tak makan, tak minum, tak tidur, tak baring, termenung. Cakap, mana pun cakap. Bila ingat teman, bila ingat hati macam dia kerja, tak menangis. Lepas tu, sampai pulih maklum ke siang tu, malam tu, pukul 11 kemarin tu, pagi tu, ya. Cakap, cik tolong anak saya tak tahu cerita. Senyap kita. Dia bukan betul kita bawa motor. Kalau amak bangun sesuatu pada cik anak cucu aku. Tu dah lagi yang cik tak ada boleh lagi. Nampak dia jual minyak ikan. Pakcik pun datang gitu. Cik takut minyak sembuh kejap kita dah balaran hati kan. Cik jerit sepasang cik suara cik dengar bukit tepung bunyi. Tolong selamat kereta ni tanah pelik. Ini rumah kita meletup ke rumah kita ambil depan tu. Cik diam lagi dia. Cik, tak ada benda lah saja je. Lepas tu cik diam. Diam kan. Sampai pagi bomba ramai. Semacam-macam pegawai yang datang. Yang ambil tindakan tu. Semua ada. Cik tak diam. Tak ada tau macam hati ni. Tuhan tak ada dah tenang kan. Tak ada kira dia mati. Cuma. Udah ni tak main. Itu aja. Mungkin masa dia buat hal kat sini. Agak anak kita tengok. Agak-agaknya. Dia buat hal dia menjadi. Dia pandang.